Nyamuk sebenarnya select gila sebab dia nak dekat darah yang dia suka je. Pernah tak korang dalam satu situasi yang mana korang lepak ramai-ramai dengan kawan ni, tapi at the end engkau juga yang jadi mangsa kena gigit nyamuk. Nanti akan ada yang cakap kau ni darah manis sebab tu nyamuk suka. Tapi itu bukan sebab dia je. Saintis buat kajian yang nyamuk ni sebenarnya dia bukan tertarik pada darah manis, tapi dia tertarik pada bau dan bahan kimia yang keluar daripada kulit kita. Contohnya orang yang banyak berpeluh, orang yang suhu badan dia lebih panas, orang yang banyak keluarkan asid laktik contohnya bila lepas bersenam, yang pakai baju yang lagi gelap. Semua benda ni nyamuk akan lagi suka. And ada satu kajian yang pelik yang mention ada orang yang badan dia keluarkan bau secara semula jadi yang memang akan attract nyamuk. Ada orang yang bau badan dia secara semula jadi menarik kepada nyamuk sebab kulit dia hasilkan asid yang lebih tinggi, yang mana asid ni keluar dalam bentuk peluh. And nyamuk boleh kesan bau ni daripada jauh 50 meter tau. So kalau korang jenis yang memang nyamuk suka sangat gigit korang, mungkin bukan sebab darah pun, tapi sebab bau badan korang sendiri yang buatkan nyamuk tu tertarik dekat korang. Menarik kan fakta macam ni? Kalau korang nak lagi banyak fakta menarik, maybe korang boleh try baca buku siri 100 fakta ni, boleh tengok dekat showcase kami.